geng. Kali ini kami ada di tempat penyembelihan lembu dan hari ini juga merupakan hari raya Aidiladha yang ketiga. Allahu Akbar, Allah. Hai, petang ni kita akan main bola dengan bocah yang ada dekat depan aku ni. Inilah dia bocah-bocah depan aku ni. Ni dengan siapa ni? Serang dia. Nama saya Firan, apa panggil Bilal? Nama saya ialah Razul Akif. Atas pokok tu siapa? Jadi korang ingat tak yang bola tadi lembik kan? Sekarang ni bola tu dah keras. Kita buat team ke? Main 3-3. Okey, perkenalkan nama anda siapa? Amsyad. Cepat-cepat buat team ni. Tengok. Okay guys, sekarang ni aku jadi goalkeeper. Aku tak suka jadi goalkeeper. Lemah. Kenapa aku kena jadi goalkeeper? Tak apalah, layan je lah budak-budak ni. Apa ni geng? Aku tengah elok main, tiba-tiba dia orang berhenti kan. Tengok budak ni ha. Budak ni lah gara-gara kita berhenti main bola. Allah. Macam ni lah. Nak main tak main-main, tiba-tiba kena berhenti. Aku akan masukkan gol. Ni bola. Ula oleh. Okay guys, aku akan pastikan last ni aku akan buat gol. Pas. Tunggu. Alah, tak gol lah. Penat ni. Baling bola dekat situ. Pas. Satu je lagi untuk kita balik. Siapa bulan dia menang boleh balik. Siapa bulan dia kalah tak boleh balik. Hey! Takut. Halo. Tinggi. Cepatlah nak balik ni. Pas. Gol! Messi pematang. Okay guys, tim aku menang. Berapa tadi skor kita hari ni? Saya. Skor kita Saya. Sedap. Tak, skor kita berapa hari ni tadi? Ha? Kita punya Saya dah 20 pemenangan kita semua. kita skor 20 tadi. Kita skor JDT. Dia nak air lah. Aku dah harga. Nak. Ronaldo. Ni abang. Ni Mbappe. Ni Messi. Dan ni aku agak Rahman. Nama aku agak Rahman. Aku keeper hijau. Okay guys, itu Aduh, saja aduh. video kita untuk hari ni. Bye. Bye. Bye.